Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Fakur Razi bin Hasim, iaitu nombor matriks BP 23110-216. Saya merupakan pelajar Pekom tahun 2. Di sini saya akan menerangkan tentang apakah teori yang saya minat. Antara teori yang saya minat ialah teori daripada Vygotsky, di mana Vygotsky ini nama sebenarnya ialah Lev Vygotsky, yang di mana dia telah dilahirkan pada tahun 1896 hingga 1934. Dia merupakan seorang ahli psikologi dari Rusia yang terkenal dengan teori perkembangan kognitif beliau sendiri, di mana teori ini beliau muncul disebabkan beliau sebenarnya tidak setuju dengan teori yang telah diberikan oleh seorang ahli psikologi juga, iaitu Jean Piaget, di mana Vygotsky telah menekankan lebih kepada teori iaitu interaksi sosial dan budaya, manakala Jean Piaget dia lebih menekankan kepada perkembangan individu tersebut. Jadi dekat sini Vygotsky mempunyai dua teori yang cukup terkenal, iaitu teori scaffolding, dan yang kedua ialah dari segi zon perkembangan proksimal, iaitu ZPD lah. Okey, yang pertama saya akan terangkan iaitu berkaitan dengan perkembangan iaitu zon perkembangan proximal ZPD, di mana zon ini merujuk kepada jurang antara kebolehan seorang individu untuk menyelesaikan sesuatu tugasan secara kendiri dengan kebolehan yang dapat dicapai dengan bantuan individu yang lebih pengalaman. Contohnya kita boleh ambil daripada peran daripada seorang guru, peran seorang ibu bapa ataupun rakan sebaya kanak-kanak tersebut. Yang kedua ialah dari segi scaffolding, iaitu bimbingan berstruktur, di mana bimbingan yang diberikan oleh individu lebih pengalaman bagi membantu seseorang mencapai tahap pemahaman yang lebih tinggi. Apabila seseorang semakin mahir, bimbingan ini dikurangkan secara beransur-ansur. Contohnya dalam penggunaan teori Vygotsky ini, contohnya seorang kanak-kanak dia sedang belajar menulis, dia dapat menulis perkataan dengan betul tanpa bantuan daripada ibu bapa beliau sendiri. Oleh itu, peranan daripada seorang guru ataupun ibu bapa bagi membimbing dan menunjukkan cara menulis, memberikan contoh dan juga membantu ketika diperlukan, menunjukkan satu benda yang sepenting lah dalam perkembangan kanak-kanak tersebut. Kelamaan apa yang berlaku ialah kanak-kanak itu akan dapat menulis dengan sendiri tanpa bantuan daripada ibu bapa. Oleh itu, apa yang boleh saya simpulkan daripada teori Vygotsky ini ialah teori Vygotsky menekankan kepentingan interaksi sosial dan bimbingan dalam pengembangan kognitif. Kaedah ini sangat berguna sebenarnya dalam bidang pendidikan untuk membantu pelajar mencapai potensi mereka secara optimum dan akan menjadi lebih cemerlang apabila mereka mendapat bimbingan yang terbaik, terutama daripada ibu bapa mereka sendiri dan daripada guru mereka sendiri untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Itu saja daripada saya. Terima kasih.